Hai, selamat datang semua. Pernah tak anda tengok satu produk tu dan terus terfikir, aduh, kenapalah aku tak terfikir benda ni? Dari mana datangnya idea-idea bisnes yang hebat ni? Dalam kupasan kali ini, kita akan bongkar macam mana proses kreatif tu berfungsi dalam dunia keusahawanan. Satu kemahiran yang sangat-sangat penting untuk masa depan anda. Jadi, inilah persoalan besar kita hari ini, macam mana sebenarnya idea-idea perniagaan yang hebat dicipta. Jom kita mulakan perjalanan ini sama-sama. Kita akan tengok dari mana datangnya percikan idea tu sampailah ke strategi yang betul-betul terbukti berkesan. Okey, ini dia roadmap kita. Kita akan pecahkan kepada 4 bahagian. Mula-mula, kita fahamkan dulu konsep teras, iaitu kreativiti dan inovasi. Lepas tu, kita akan lihat 4 jenis inovasi. Seterusnya, kita akan belajar kaedah untuk jana idea permulaan. Dan akhir sekali, kita akan sentuh sikit strategi lanjutan. Dah sedia? Jom mula! Baiklah, kita masuk bahagian pertama, konsep teras. Kreativiti dan inovasi ni, dua-dua adalah asas kejayaan seorang usahawan. Kalau kita faham betul-betul dua benda ni, ia adalah langkah pertama yang paling penting. Dengar ni, ada yang kata, elemen keusahawanan yang paling penting adalah kreativiti. Betul tu. Ia bukan sekadar kemahiran tambahan tau. Kreativiti ni umpama nadi yang membezakan usahawan yang biasa-biasa dengan usahawan yang betul-betul berjaya. Jadi, apa sebenarnya kreativiti ni? Okey, bayangkan anda seorang arkitek. Mula-mula, anda kena bayangkan bangunan tu dalam kepala anda kan? Itu bahagian imajinasi. Lepas tu, anda kena lukis plan dan mula bina bangunan tu. Itu pula bahagian penghasilan. Kreativiti memerlukan kedua-duanya sekali. Inilah yang menarik tentang kreativiti. Dia macam bagi kita satu superpower. Kita dapat kebolehan untuk melihat dunia ni dengan cara yang baru, nampak corak-corak yang orang lain tak nampak, dan yang paling best, kita boleh sambungkan titik-titik antara benda yang nampak macam tak ada kena-mengena langsung. Hebat kan? Okey, kalau kreativiti tadi tu macam percikan api, inovasi ni pula adalah enjinnya. Inovasi inilah yang ambil potensi kreatif tu dan tukarkan ia menjadi sesuatu yang bernilai di dunia nyata. Senang cerita, inovasi ni adalah tentang aplikasi. Macam mana kita guna kreativiti tu untuk cipta produk atau servis yang unik untuk bersaing dalam pasaran. Sekarang kita dah faham beza dua konsep tadi, jom kita tengok pula macam mana inovasi ni berfungsi dalam praktis. Sebenarnya ada 4 jenis inovasi utama yang anda kena tahu. Yang pertama, penciptaan. Ini yang paling radikal, di mana kita cipta sesuatu yang betul-betul baru dari kosong. Fikirkan masa Sir Tim Berners-Lee cipta World Wide Web. Memang tak pernah wujud sebelum tu. Ia betul-betul satu ciptaan yang mengubah dunia. Kedua ialah pengembangan. Yang ni kita ambil produk atau proses yang dah sedia ada dan kita guna dengan cara yang baru. Contoh paling senang GPS. Dulu ia dicipta untuk kegunaan tentera. Tapi sekarang kita semua guna untuk cari jalan atau kedai makan. Sama je teknologinya tapi kegunaannya dikembangkan. Ketiga, duplikasi. Ini bukan tiru buta-buta tau. Ia lebih kepada ambil satu model bisnes yang dah berjaya dan kita sesuaikan untuk pasaran baru. Contohnya, Coca-Cola yang mengambil konsep minuman cola sedia ada dan memberikannya identiti tersendiri untuk pasaran yang berbeza. Dan yang terakhir, sintesis. Ini macam kita ambil beberapa konsep yang dah ada, kita gabungkan dan boom, terciptalah sesuatu yang baru. Contoh terbaik, telefon pintar. Ia gabungan telefon, kamera, pemain muzik dan juga komputer. Semua dalam satu peranti. Okey, kita dah faham teori. Sekarang, jom masuk bahagian yang paling best. Macam mana anda sendiri boleh mula jana idea-idea gempak. Mari kita lihat beberapa kaedah yang praktikal. Kaedah pertama, dan mungkin yang paling mudah, mulakan dengan apa yang anda minat. Serius, ramai usahawan berjaya yang membina bisnes dari hobi mereka. Fikir macam ni, kalau anda sanggup buat benda tu secara percuma, bayangkan kalau anda dibayar untuk melakukannya. Semangat tu akan bantu anda bila berdepan dengan cabaran. Kaedah kedua, berfikir di luar kotak. Ini bukan sekadar cakap kosong. Maksudnya, kita kena cabar andaian yang dah biasa. Cuba tanya diri sendiri, macam mana kalau kita buat benda ni terbalik? Atau apa benda yang semua orang dalam industri ni percaya, tapi mungkin sebenarnya tak betul? Dekat situlah selalunya inovasi sebenar muncul.
Dan kaedah ketiga, gunalah dunia dalam talian. Platform macam forum Reddit, kumpulan Facebook atau Kickstarter tu ibarat lumbung emas untuk idea. Anda boleh nampak secara real time apa masalah yang orang ramai hadapi dan anda boleh uji idea anda dengan cepat. Baiklah, tadi kita dah tengok kaedah yang datang dari dalam diri. Sekarang, mari kita beralih kepada strategi luaran pula. Macam mana nak cari inspirasi dari dunia sekeliling kita? Strategi pertama, buat kajian pasaran. Ini bukan main agak-agak ya. Ini adalah satu proses yang sistematik. Kita kumpul maklumat tentang pelanggan, trend pasaran dan pesaing kita. Dari situ, baru kita boleh nampak di mana ada ruang kosong atau peluang yang boleh kita rebut. Strategi kedua, kenali dunia. Ini tak semestinya bermakna anda kena pergi melancong ke luar negara tau. Ia boleh jadi semudah meneroka komuniti yang berbeza di bandar anda sendiri atau ikuti trend global melalui internet. Yang penting, buka minda anda kepada cara hidup dan penyelesaian masalah yang berbeza. Dan strategi ketiga, jadi seorang yang sosial. Setiap perbualan yang anda ada tu sebenarnya satu peluang untuk buat kajian pasaran secara tak formal. Bercakaplah dengan orang dan yang paling penting, dengar masalah mereka. Idea bisnes terbaik selalunya datang dari menyelesaikan masalah yang betul-betul wujud untuk orang lain. Jadi, kalau kita nak ringkaskan semua yang kita bincangkan tadi, jalan keusahawanan anda boleh diringkaskan kepada 4 langkah mudah ni. Pertama, asah kreativiti anda. Kedua, kenal pasti jenis inovasi mana yang anda nak buat. Ketiga, janakan idea anda. Dan yang keempat dan paling penting, ambil tindakan. Selepas semua ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan terakhir. Apakah idea kreatif anda yang seterusnya? Gunakan apa yang anda dah belajar hari ini dan mulakan perjalanan keusahawanan anda sekarang juga.